kita sekarang di dalam Global Village, tuan-puan. Belakang kita ni ada Turki, ada Pakistan, ada UAE, sana ada Kuwait, sana ada Yaman, sana ada Bahrain. Tepi ni dia buat macam floating market. Di sana ada American, ada Korea. Dulu yang saya dimaklumkan ada Malaysia, ada Syria. Besar tuan-puan. Nak makan apa pun ada dalam ni katanya, Masya Allah Ta'ala. So, orang yang datang Dubai, dia akan buka waktu musim sejuk saja kat sini. Bila musim sejuk, 6 bulan sampai sejuk tu memang penuh dengan orang. Macam tuan-puan dapat lihat ni lah. Daripada saya masuk tadi, beratur beli tiket punyalah ramai. Sampai dah masuk dalam pun lagi ramai. Tuan-puan yang datang, jangan lupa sebelum cari tempat ni, cari Mursyid Al-Haramain Travel Tours. Tuan-puan, yang penting kalau tuan-puan dah boleh datang, cari Global Village. Dalam ni macam-macam perkampungan, negara ada. Nak cari makan pun ada. Macam-macam jenis makanan. Dan insyaAllah semuanya halal, Alhamdulillah, dan best.